menjadi contoh kepada kawan-kawan yang lain, kepada disiplin akhlak dan kepimpinan, membantu menjaga imej serta nama baik sekolah. Jangan pula awak tu yang pengawas pakai rencana sekolah, tapi awak yang banyak buat masalah. Sepatutnya awak yang menjaga, bukan awak yang merosakkan. Seterusnya, melancarkan perjalanan majlis dan program sekolah. Abang nak tanya, waktu perhimpunan, siapa yang menjadi pengacara majlis? Pengawas? Betul ni pengawas ini? Betul. Pandai. Okey, bagus. Jadi itu adalah salah satu peranan kepada sekolah. Bukan semata-mata jaga tangga, jaga tempat tak bersekal. Bukan. Okey. Menjadi seorang pengacara majlis, berapa orang? 2 ke 3? 2 orang. Bertukar-tukar setiap minggu. Okey. Tolong buat dengan baik. Itu melatih awak sebagai seorang pemimpin. Seterusnya, menjadi penghubung antara pihak guru dan juga murid. Peranan kepada guru pula, membantu guru mengawal disiplin. Cikgu walaupun ada 17 orang, tapi murid ada 500 orang. 500 orang. Awak rasa cikgu nak tengok 1 orang ke apa? Cikgu ada mata 2. Cikgu nak tengok 30 orang macam ni, 40 orang cikgu seorang. Kalau yang sana perangai yang macam itu, yang ini perangai yang macam ini. Jadi awak sebagai pengawas dan juga ketua kelas serta penolong, bantu, apa nama dia? Bantu guru-guru untuk mengawal disiplin kelas dalam kawasan sekolah. Menyampaikan maklumat penting daripada guru kepada murid. Cikgu kata, Muhammad, bawa murid-murid pergi kelas 3 Abu Bakar, contoh. Awak pergi kelas 4 hari. Betul ke macam tu? Okey. Bila mana bawa cikgu bagi arahan, sampaikan arahan dengan betul. Cikgu takkan kata di kawan lain, cikgu akan panggil pengawas, ketua kelas ataupun penolong ketua kelas. Membantu mengurus kelas ketika ketiadaan guru. Ini tadilah. Jangan pula bila cikgu tak ada, awak pula yang tidur, awak pula yang main. Awak pula yang menjadi kaki bisi. Sepatutnya awak tolong cikgu, sebab cikgu awak tak ada, awak tolong cikgu supaya dapat kawal kelas dengan baik. Seterusnya, memberi kerjasama penuh dalam setiap tugasan yang diberikan. Jangan ambil remeh. Jangan rasa, senang je kerja ni. Tapi bila kita buat, susah dah. Macam tu pula. Seterusnya, peranan dengan murid lain. Menjadi contoh sasiat dan tingkah laku yang baik. Okey, tak payah tulis. Okey. Menjadi contoh sasiat dan tingkah laku yang baik, mengambil peran akan masalah pelajar lain. Masalah pelajar lain, kalau untuk bayi-bayi awak, dia takkan cerita. Contoh, kawan tu tak ada duit, dia takkan cakap kat awak, Muhammad, aku tak ada duit. Nur, aku tak ada duit. Tak. Kawan tu dia akan duduk dekat tepi. Macam ni, senyap. Contoh. Okey. Jadi awak yang perlukan keprihatinan, kenapa ni? Ada masalah apa? Kenapa tak pergi beli makan? Contoh. Tak ada duit. Jom buat pergi jumpa cikgu Ustazah. Minta kat Ustazah. Contoh. Okey. Biasa macam tu. Awak perlu cari kawan-kawan awak yang dalam masalah. Menjaga keselamatan dan keselesaan, berinteraksi dan menghormati mereka, menunjukkan teladan yang berkuah, yang menjadi role model, membimbing dan membantu rakan yang memerlukan. Itu adalah peranan kepada murid-murid lain. Tak payah energizer lagi kena main. Sebagai rumusan, wa khulasah, berusaha tingkatkan kualiti organisasi. Kita jangan jadikan tugasan yang diberikan sebagai sesuatu yang berat, bukan beban, tetapi ia adalah amanah perlu dibuat dengan sangat baik. Berfikiran terbuka, sedia terima teguran, berkepribadian mulia dan terpuji, memelihara hubungan yang baik. Sebagai penutup, satu perkataan
untuk pemimpin. Apa dia? Ya, apa dia satu perkataan tersebut? Pemimpin adalah orang. Itu bukan satu perkataan, itu banyak. Pemimpin adalah orang. Salah. Pemimpin adalah amanah. Ini adalah daripada surah As-Saff dan juga hadis Bukhari. Terbatalkan kamu menyuruh manusia berbuat kebaikan sedang kamu lupakan diri kamu sendiri. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu berkatakan apa yang kamu tidak lakukan? Akan dibawa seorang lelaki akan hari kiamat lalu dilontarkan ke dalam neraka. Maka orang ramai bertanya, wahai fulan, mengapa kamu di sini? Bukankah engkau menyuruh? Benar, dahulu saya menyuruh berbuat baik dan saya sendiri tidak mengerjakannya. Seorang itu buat baik tapi dia sendiri tak buat baik. Maksudnya dia ada amar ma'ruf tapi dia tak ada nahi mungkar. Seorang pemimpin perlukan amar ma'ruf nahi mungkar. Baik. Tepuk, terima kasih. Sebelum kita pergi kepada acara kita yang seterusnya, kita akan pergi bermain seketika. Nak main tak? Siapa yang tak nak main? Saya tak pandai, saya nak tidur. Angkat tangan. Tak ada. Ustazah dah tengok dah tu. Siapa cakap tengok stand ni. Ustazah cupit aja. Okey, sebelum tu abang nak awak mandi yang ada air, minum air awak dulu. Kemudian abang nak nanti awak masukkan kursi bawah meja, beratur di luar dalam keadaan tahun 6, 5, 4 dan juga 3. Bukan ikut siapa pengawas, siapa tak pengawas, tapi ikut tahun 6, 5, 4, 3. Perempuan di belakang, lelaki di hadapan. Okey, siapa dah minum air, boleh bangun, kursi masuk bawah meja, boleh bangun di sana.